Sebab kat Jepun ni dia bukan lebih relax, dia lebih bagus untuk kita punya development diri lah. Kena belajar tak boleh apply terus ke? Dan saya juga SPM je. SSW ni dia memerlukan 1.23 juta pekerja Rasa untuk tarik tu mungkin bukan betul sangat sebab dia akan menyebabkan kerja dekat Malaysia 3 tahun dengan kerja dekat overseas 3 tahun, value tu berbeza. Kiri Jepun, kanan Jepun, sikit-sikit Jepun. Mari sini semua, kita nak ulas semua tentang Jepun. Sikit-sikit pedas, sikit-sikit manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam sesi podcast kita Sikit-sikit Jepun. Bersama saya Hakimi Subri. Saya Haris Ghazali. Okay, so hari ni kita pun nak bincang satu topik yang kita sebenarnya lanjutan daripada minggu lepas, daripada recording minggu lepas, which is satu topik yang sebenarnya kalau siapa yang belum tengok lagi yang minggu lepas tu, so anda boleh scroll, boleh cari yang minggu lepas ni dan layan dulu. So pada ujung tu kita bercerita tentang kerja. Betul. Tentang kerja. So topik kita hari ni kita nak cerita sebenarnya dia bukan dark web, apa nama? Dark side. Dark web ni macam lain pula. Atau sisi gelap. Sisi gelap. Sisi gelap kerja kat Jepun ya. Sebab mungkin sebab kita memang di cakap Jepun ni macam kita ada satu program nama dia JCAP kan. JCAP ni kita tuang boleh investment program. Boleh ceritakan sikit tentang JCAP ni. Okey, JCAP ni sebenarnya kita dah buat lama. Cuma kita dah fokus kepada Jepun ni. Dia panggil Japan Career Advancement Program. So dia advancement program tau. Pergi kerja ke Jepun ni bukan sebab kita nak pergi advancekan career kita ke sana. Macam tu lah. So bukannya macam reason yang sebenarnya nak lebih relax kat Jepun ke, tak ada. Sebab kat Jepun ni dia bukan lebih relax, tapi dia lebih bagus untuk kita punya development diri lah. Untuk JCAP ni kita memang bantu, ada banyak jalan. Especially kita memang nak pergi Jepun ni saya 3 je kan. Nak pergi kerja ke Jepun ni saya. Number 1, nak ke tak nak? Nak kan? Nak tu saya rasa semua nak kan. Nak ni memang nak. Dia nak ke tak nak dulu. Kalau nak, then baru kita masuk. Masuk. Sebab kita ni more to consultation dan juga kita buka jalan macam mana nak ke sana lah. Dan buka jalan tu pula, are you willing to lalu jalan tu kan? Sebab ada orang dia nak kerja ke Jepun. Tapi bila kita kata, ini tulisan Jepun, kena hafal sikit. Kena belajar. Kena belajar. Tak boleh apply terus ke? Saya SPM je. Memang saya pun umur dah 35. SPM je. Memang dah lama tak belajar ni. Macam mana kami nak tolong tu? So ada orang yang dia nak nolong kan. Ada orang kita boleh tolong, ada orang kita tak boleh tolong lah. Kita beritahu awal lah kan. So JCAP ni memang untuk orang yang nak dan orang yang sanggup melalui jalan itu. At least bagi kita masa berapa bulan untuk kita siapkan anda untuk kita kerja ke Jepun lah. So basically kalau nak cerita pasal sisi gelap ni saya rasa panjang cerita ni kan. Tapi mungkin kita buat secara bersiri berkala. Untuk kali ni kita nak bincang dulu tentang satu sisi gelap Jepun ni. Sebab saya rasa ramai yang aware, which is Jepun sebenarnya untuk dia ada beberapa jenis visa. Okay, dia ada beberapa jenis visa, which is yang standard lah yang mungkin kita tahu ataupun tak tahu. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. Okay, dia ada visa, kalau visa professional ni orang tahu lah kan. Tapi selain daripada visa professional, sebenarnya dia membuka bidang kerja ni kepada mereka yang mungkin tak capai this kind of certain requirement. Contohnya macam, saya tak ada degree, boleh tak saya nak kerja dekat Japan? Saya tak ada CJ PhD ke, master ke, boleh tak saya nak kerja kat Japan? Okay, sebenarnya dia ada beberapa visa lain, which is dia panggil Technical Internship Training Program lah, TITP. Kemudian dia ada SSW, Specified Skill Worker. Okay, kemudian dia ada ESI. Okay, ESI ni singkatan untuk Engineer, Specialist in Humanities dan juga International Services. Okay. So, baru-baru ni, okay, sebenarnya Jepun dia dah umumkan yang untuk TITP. Okay, TITP ni nanti dia akan convert lah jadi satu program nama dia ESD, Employment for Skill Development. So, total numbers untuk ESD, TITP ESD ni dan juga SSW ni, dia memerlukan 1.23 juta pekerja. 1.23 juta? 2 juta pekerja. Itu target dia. Itu orang cakap apa, total numbers pekerja. So dia dah fixkan number dia kasi. Foreigner saja tau. Itu foreigner yang diperlukan. Itu foreigner, bukan lokal. Itu foreigner. So dia merangkumi bidang. Kalau dalam TITP ni, dia tak silap saya lebih daripada 20 ke 30 bidang. So kalau untuk SSW ni
buat masa sekarang dia dah 16 bidang. So ada orang cakap apa, bincangan untuk naikkan jadi 19 bidang. Cuma yang latest punya news untuk F&B dia stop dulu. Sebab number sudah capai. Okey. Numbers dah dapat. mana punya quarter untuk F&B tu dah capai. So that's why F&B tak susah sangat kot untuk orang apply. Dia punya requirement maybe pengalaman kerja atau skill yang perlu ada tu tak terlampau tinggi kot. dia sedikit berbeza lah. Sebab untuk SSW ni, untuk TITP ni lain, dia technical, nama pun technical internship, so dia banyak kepada bidang technical. Tapi untuk SSW ni dia ada 2 requirement yang diperlukan. Satu, kena ada JLPT, Japanese Language Proficiency Test minimum N4, ataupun JFT, Japan Foundation Test. Okay, basic. Satu lagi is skill test. So kalau yang tak ada experience bekerja tu, dia kena at least tahu, sebab nanti soalan-soalan untuk skill test tu berkaitan dengan bidang kerja ni lah. Basically ada 2 lah. 2 test yang kena lulus. Satu test bahasa Jepun, satu lagi skill yang dikatakan dah belajar tu. Kalau dia technician lah. Kalau dia tukang masak lah. Kalau dia hotel lah. Kan? 2 tu je lah. Sanggup ke tak? Bukan apa sebab yang menjadi orang cakap, orang selalu kata isunya adalah nak bekerja. Nak yang dua total number is 1.23 million. Tapi kenapa susah sangat? Kenapa nak kena ada bahasa Jepun? Kenapa nak kena belajar bahasa Jepun? Sebab alah, kerja tu bukan pakai bahasa sangat pun. Ada yang mungkin ada yang pakai, tapi bagi saya lah, kebanyakannya kalau ada ada 10 orang yang bekerja. Seorang pandai bahasa pun dah cukup dah. 9 ni lah. Kan sebenarnya kalau 10 orang Malaysia, seorang tu pandai, yang tu cakap Melayu je lah. Dia tu kan. Melayu lah seorang. Seorang. Dia segeri dia delegate je lah. Dia department Melayu. So macam saya nak tahu pendapat tuan lah. Adakah polisi ataupun cara Jepun ni menapis, maksudnya kena ada language, kena ada skill test, adakah dia cara yang betul untuk menarik pekerja? Okey, saya rasa untuk tarik tu mungkin bukan betul sangat, sebab dia akan menyebabkan susah orang nak apply. Tapi untuk kerja itu berjalan dengan baik, itu cara betul. Betul, saya bersetuju lah, sebab macam kalau kita ikut penerimaan untuk bekerja dalam satu certain bidang, mungkin orang kata blue collar lah. Kita Malaysia ni dah lama sebenarnya menerima blue collar ni, which is langkah yang Jepun buat ni sebenarnya lebih sesuai macam kita sekarang. Kita dulu kita nak pekerja-pekerja asing, buruh binaan ke maid ke apa kan. So dia macam apply, lulus, betul, kerja. Ada duit, bayar visa, masuk kerja. Duit visa. Dia dah jadi macam, boleh katakan macam pemerdagangan manusia lah. Tapi dia mudah lah, akan dah ramai lah yang boleh masuk. Betul. Dia memang dia secara mudahnya, sebab bukan apa, sebab kebanyakan macam saya tengok di negara-negara lain. Saya tengok di Indonesia, tengok di Bangladesh, even di Malaysia dan negara-negara ASEAN lah, especially yang ada workforce untuk dieksport ni. Untuk belajar bahasa Jepun ni, sebab dia bukan kita bukan orang yang gunakan kanji kan. Nak dapat level N4 ni dengan tahap orang cakap apa, penerimaan bahasa Jepun tu nak kena sampai JLPT N4 ni. Kita from our experience pun mungkin 6 bulan. Betul 6 bulan. 6 bulan tu kalau hari-hari. Kalau hari-hari. Kalau hari-hari. Kalau sekat 2 jam sehari, itu ni lah. Sehari seminggu. Kita punya program pun intensif 6 bulan tu. Memang just nice untuk boleh bekerja dan diterima masyarakat di sana lah. Dia minimum, bare minimum. Betul. Dan hours learning dia lah. Learning hours dia. Sebab dia ada cadangan untuk letakkan certain minimum hours lah. So macam contoh TITP kan, Technical Internship Training Program ni, yang syarat dia adalah sekurang-kurangnya dia dah belajar tu 6 bulan ke atas. 6 bulan ke atas skill tu, ataupun 320 jam lebih skill kurang. Language ni skill. Skill maksudnya 6 bulan sejak 6 bulan belajar di package 6 bulan contoh. Contoh dia bukan belajar hari-hari, contoh kalau dia tak belajar hari-hari. Sebab kalau 320 jam kan, satu hari dia 8 jam.
sebulan darat dengan 20 hari dah 160 jam. 160 jam 3 bulan settle lah. 2 bulan settle lah. 2 bulan settle lah. 320 jam. Betul. Tapi kalau dia belajar hari, dia tak belajar hari, means kena sekurang-kurangnya 6 bulan ke atas lah. Itu dia punya di belakang permohonan untuk DITP tu. Jadi TVET college kau ni banyaklah boleh grab. Betul. Untuk skill tu kan. Okay, tapi tapi dia downside-nya adalah saya tak tahulah Malaysia ni tak bagi ke sebenarnya talent daripada Malaysia ni nak pergi dapat pengalaman ke overseas ni. Itu susah sangat. Itulah kita pun kat Jepun pun dulu-dulu pernah lah ada orang cakap kita ni brain drain tu kan. Brain drain ni. Saya sebenarnya macam ni lah. Ni geram ni lah. Brain drain ni. Macam dia cakap brain drain ni siapa yang create sebenarnya? Itu adalah akta. Saya rasa mungkin figure-figure yang dapat daripada Dawson lah. Sebab kalau orang ni dia memang nak pergi ke luar negara, dia akan cari juga jalan pergi luar negara macam mana kerja. So bila dia pergi sendiri, okay, siapa yang tahu? Tak ada siapa yang monitor. Betul. Siapa yang monitor? Tak ada. Data tu tak ada. Kita nak panggil balik pun isu juga. Tak tahu dia bekerja macam mana, kecuali lah dia pergi tu berdaftar dengan embassy ke. Embassy pun tahu okay dia mungkin bekerja kat sini tapi tak tahu bidang apa, secara detailsnya apa. Mungkin boleh tahulah visa dia mungkin visa engineer kalau dia spesifik lah. Tapi bidang apa? Bidang apa kan? So kalau sebab tu kalau nak orang cakap apa, dia ada sepatutnya ada satu sistem lah. Kita pun ada banyak agensi kerajaan yang mungkin dibawa ke Sumar ke. Okay, contohnya Talent Corp. Okay, by the way tahniah kepada Talent Corp ada dapat CEO baru. Okay, CEO baru. Yang mana kalau dia ada satu sistem lah. Satu sistem which is dia lepas serta-serta requirement untuk dia pergi belajar, untuk dia dapatkan pengalaman bekerja di luar dan dia berdaftar. Berdaftar sekurang-kurangnya tahu dia pergi ke mana, apa yang dia buat, apa experience dia ada. So senang boleh panggil database betul balik. Saya setuju brain drain ni bila dia dah ada brain dan dia duduk luar negara, itu drain lah. Sebab brain dekat sana. So betul lah Talent Corp semua dah untuk panggil balik brain ni datang. Tapi kena suit lah dengan industri. Boleh kita cope dengan dia orang punya brain tu kan. Mungkin brain tu dia jadi insult intelligence. Tapi kita dah start buat perkara tu. Saya setuju sangat benda tu government kita buat. Tapi untuk orang yang saya ni minta maaf tapi dia belum ada brain, belum ada skill, orang-orang ni lah pergi dulu sana. Untuk luar negara dulu. Dia dapat experience lah. Dapat experience, dapat brain, dapat skill, then bawa balik sini balik. Hantar yang fresh lah. Hantar yang fresh. Kalau yang jadi brain drain ni bila dia jadi 1+1 atau 1+1 plus satu means dia dah ada family, bawa dengan family dia. Betul. Yang tu memang drain lah. Betul. Jangan kata secara teknikalnya, secara orang cakap apa, numbers of tu pun effect juga sebab dia bukan pergi seorang. Dia 1+1 plus anak-anak. Itu bukan hantar pekerja yang super mahir ni kan. Betul. Kita hantar yang untuk di training untuk dapatkan experience, pengalaman. Sebab dia bila masih muda, dia absorption rate untuk faham culture, budaya, working ethics tu lebih mudah. Betul. Kalau dah tua-tua ni orang biasanya company je yang nak pegah dia orang ni. Sebab tu pegah experience dia orang. Dia nak pegah dia orang punya experience sebab dia orang dah ada experience. Dan benda-benda tu yang menyebabkan which is sebenarnya dia boleh tarik lagi banyak sebenarnya company-company untuk masuk ke sini sebab bila orang boleh faham budaya ni serta-serta negara. Sebab tu wujudnya dulu dasar Pandang ke Timur. Betul. Okay, start dengan Japan, kemudian pergi dengan Korea. So at least dia expand pergi ke China. Kenapa? Sebab Tuan pun baru balik China. Dia pun nak orang yang boleh faham culture. Betul. Mesti kena punya brain. Betul. Dan saya rasa sekarang ni kita tak boleh nak ada pemikiran yang macam dulu kita dasar pandang ke timur. Dia dasar memandang ke tempat-tempat tertentu. Tapi sekarang ni macam kita yang grab daripada Jepun semua ni balik Malaysia. Kita bukan kerja company Jepun je. Kita company multinational company, MNC. Kenapa MNC? Dia dah jadi global citizen. Duduk mana-mana dengan skill yang kita ada tu sebenarnya dia boleh hidup dan boleh flourishkan ekonomi tempat tu. Betul. Indirectly banyak company luar bila dia tengok kat Malaysia ni ramai yang boleh cakap bahasa Jepun, gaji kompetitif, bagus-bagus, ada skill. Banyak company ni akan buka branch kat Malaysia macam yang berlaku sekarang ni. Betul. So saya rasa tu yang bagus lah. Janganlah pandang dia. Tapi dia kena adalah pengalaman menjadi global citizen tu. Kalau tak, dia masuk dalam
katak bawah tempurung lah kita kata kan. Tak nak ni katak bawah gelas. Dia nampak kat luar tapi dia tak boleh tahu. Pergi tak tahu macam mana. Tahu So that's why macam berbalik kepada Jepun ni lah. Okay, Jepun ni dia nak bekerja. Okay, tapi kenapa requirement ni tinggi? Susah sangat. Susah sangat. Sebenarnya orang ni nak ke tidak sebenarnya? Nak ke tidak sebenarnya talent daripada luar kan? Dia tak nak jadi macam Malaysia lah tuan. Mungkin lah saya pun bersetuju juga. Sekurang-kurangnya macam sekarang dah boleh dikatakan dah agak ketat visa untuk permohonan visa nak renew ke, dan juga yang banyak isu yang berlaku, kejadian jenayah lah apalah kan, menyebabkan bagi saya lah senang untuk buat pembersihan. Yes. Pembersihan. Dia bad apples ni kita boleh nampak, boleh pick up and then sebab that's why macam sekarang Perdana Menteri Jepun yang baru ni lah, dia agak strong dengan polisi terhadap foreigner lah. Dan bagi saya sebelum terlambat lah, saya rasa Malaysia dah terlambat ke? Okey lagi. Okey lagi lah, belum tahap kronik lagi kan. Tapi menyebabkan banyaklah tak puas hati sekarang ni kan dengan macam-macam isu lah. Especially macam berkaitan dengan subsidi kan. So macam tak puas hati orang ni dapat, orang ni tak dapat, kenapa orang foreigner dapat. Dia macam dia nak monitor, tak boleh nak monitor. Betul. Dia banyak benda lah. Dia dalam teori pengurusan dia ada satu term. Term tu namanya crisis chance. Dia waktu krisis ni ramai orang akan ambil peluang. Ambil peluang apa? Contohlah ada company yang big giant company kadang-kadang digunakan alasan minyak ke apa sekarang ni untuk retrenchment. Lepas tu ada company yang macam dulu Tun Razak buat Petronas di saat minyak tengah mahal. Jadi dia kata buat company oil kita lah. So dia krisis tapi kita ambil peluang. So saya tengok banyak lah. Macam Rusia sekarang ambil peluang sebab Selat Hormuz kena tutup. Dia kena pandang peluang. Betul. So bila dia ada dark side, tugas kita adalah macam mana nak ambil peluang dekat sisi gelap. Menjadikan dia cegah. Sudut pandang dia sebenarnya kan. Betul. Point of view yang berbeza lah. Betul. Sebab dia sebab kita pun dekat sini pun kita pun tengah ada 6 orang yang tengah berjuang belajar bahasa Jepun ni. Betul. Untuk diorang ni dapat pengalaman bekerja sebab under technical internship kan. So which is kita boleh tengok diorang punya kesungguhan. Kelas diorang hari 9 pagi sampai pukul 4 petang. Lepas tu hari-hari boleh katakan test tu seminggu test, 2 minggu test. Ni apa? Cuba bayang bila last anda hari-hari kena hafal benda baru. Banyak. Yang hari-hari yang banyak. Kena hafal banyak benda. Ni bukan level-level sejarah ke apa kan. Sejarah tu dia ada fakta. Ni dah fikir dan nak kena olah benda-benda tu kan. Dan benda tu tak pernah wujud dalam hidup dia sebelum ni. Dia pula kena belajar bahasa tengah hari dia terbongkang. Tak panas ni. Tapi itulah stage kedua tadi lepas nak tu. Enggak atau tidak. So dia sebab tu kalau ada cara ataupun boleh dibukakan jalan. Sebab kalau orang Malaysia ni kalau dia nak pergi keluar. Tapi kita ni ada lagi satu which is dalam kefahaman dan budaya kita, even kita punya dipanggil apa, simpulan bahasa sirih pulang ke gagang. Kenapa wujudnya sirih pulang ke gagang ni? Sebab mindset orang Melayu ni bila dia dah merantau dia akan kembali. Dia akan kembali. Kalau ikutkan Louis Polisi ni daripada tahun 1984 sehingga tahun 2016 ni dah lebih daripada berapa belas ribu berbelas ribu. So kalau daripada berbelas ribu tu numbers yang duduk di luar negara less than 1%. So adakah itu satu brain drain? Betul. Dia kalau nak kata brain drain ni patut negeri Kelantan paling kena risau sebab banyak keluar daripada Kelantan. Sebab dia dah pergi Saleh. Jadi dia itu juga brain drain untuk Kelantan. Sebabnya brain yang power ni duduklah Kelantan dan bangun dalam negeri tu kan. So itulah brain drain sampai mana? Daerah punya brain drain, negeri punya brain drain, negara punya brain drain. Negara punya brain drain. So kalau daripada dia boleh membawa banyak benefit kepada kembalikan kepada Malaysia, which is salah satu tindakan. Sebab bagi saya lah setiap tahun yang grad daripada college, kita ada college IPT college swasta, awam,
kemudian dia ada IPTA, ada IPTS. Numbers tu ratusan ribu. So kita tak perlukan ratusan ribu Tapi ni tu lagi. Malaysia pun duk kata tak cukup staff, tak cukup pekerja. Mana tu? Dia bukan tak cukup staff. Bila nak mohon kerja, dia orang nak require is ada experience. Okay, ada certain values yang dia orang cari. Kan? That's why. Certain values tu lah. That's why hantar luar dulu. Nanti dia datang sini, at least dia dah lengkap semua requirement yang korang nak tu. Betul. Kena ada pengalaman, nak kena ni. Macam budak-budak yang kita hantar yang 6 orang sekarang ni, senior dia dah ada pengalaman. Yang dia orang ni fresh, tak ada pengalaman. Tapi mereka ni akan diterima dengan baik ke Jepun dengan ada 2 benda tu je. Belajar skill 320 jam dan juga bahasa Jepun. Ada at least sampai N4 kan. Which is 6 bulan belajar hari-hari, insyaAllah boleh dapat lah. Dia tak ada requirement yang menyebabkan. Saya tengok data latest baru-baru ni, ada data retrenchment lah, ada berapa ribu. Selangor paling teruk bulan lepas, bulan 3 paling banyak yang kena retrench. Tapi peluang pekerjaan kosong juga bertambah banyak. So dia macam ada mismatch tau. Ada orang menganggur ramai, ada peluang pekerjaan banyak, yang kena retrench ada. Tapi kenapa dia macam tak boleh nak sekelit? Sebab yang ni nak pengalaman. Yang ni kena retrench pula mungkin yang dah tak tahulah, memang dah lama ke, skill yang satu tu je ke kan. Jadi dia, orang-orang ni kalau pergi ke luar negara yang sekarang ni, macam terutama di Jepun yang kita tahu sekarang ni, yang open siapa sahaja, yang penting lepas 2 syarat ini datanglah. Why not? Sebab macam even the latest news yang jadi isu apa, kekurangan doktor pun kan, yang keluar daripada universiti, yang grad ramai, dia orang kena pergi housemanship. Yes. Tapi yang survive housemanship ni berapa? Ya. Adakah kita nak salahkan housemanship tu sebagai brain drain? Adakah betul. menyebabkan daripada houseman, dia panggil housemanship macam dia lebih kurang praktikal lah. Praktikal tu. Yang survive praktikal ni berapa persen je? Adakah salah apa salah ibu mengandung, salah sistem housemanship tu yang menyebabkan itu? Adakah nak salahkan sistem perubatan? Tak. Adakah nak salahkan kemudian? Tak. Dia perlukan satu solution yang holistik lah, kan, yang holistik. Kena tengok semua part. So which is bagi saya menyokong lah sebenarnya kan, kalau dia orang ni dapat satu pathway yang sesuai, yang sesuai, which is disupport oleh government. Tapi saya tak sokong kalau duduk luar negara lama sangat. Betul. Kita bukan nak menukar warga negara, nak menetap ke, betul. Dia kena give back jugalah, especially kalau anda pernah dapat bantuan government ke apa itu tadi. Dia perlu ada ongaishi je lah. Jepun aja tu yang saya suka hantar ke Jepun, sebab dia ada konsep kau kena balas budi. Membalas budi. Ongaishi So bila ongaishi ni, kalau kita tengok semua Louis Polisi punya alumni, majoriti ongaishi dia tinggi sebab memang kita diajar untuk balas budi. Sebab tu ada banyak orang kerja company Jepun tak berhenti-berhenti. Dia panggil isu apa, bukan isu lah, dia panggil Shushin Koyo. Masuk apa tu Shushin Koyo? Shushin tu maksudnya hujungnya, sehingga hujung nyawa. Koyo ni kerja sehingga hujung nyawa. Satu company, itulah dia. Dia masuk situ, dia tinggal pension kat situ. Dia tak meninggal lagi, ada pension kat situ. Tapi sebab dia orang ni di-train, dilatih dan dapat banyak benefit lah, syarikat, ilmu, pengalaman dia membesar lah tu. Jadi dia nak ongaishi kat syarikat. Dia nak sama-sama syarikat tu naik kan. Betul. Jadi Jepun dia ada perangai tu. Sebab tu saya tak risau sangat. Kalau orang kerja kat Jepun ni dan dia ada Malaysia heart kat hati, patut kena buat BTN balik lah tu. Mungkin tak pun kita kena panggil asal prototip lah. Dia sama-sama naik. Dia naik. Dia kena naik level tu. Dia kena up level. Betul. Kita kena buat macam tu sikit. Kalau tak ada nyanyi anak kecil main api je. Budak-budak sekarang tu tak boleh. Lagu slow sangat. Dia kena macam laju sikit. Kena rap ke, kena goyang sikit. Amirul Bakhtiar kena goyang sikit. Benda macam tu, saya tahu Malaysian ni dia akan suka Malaysia juga. By heart dia Malaysian lah. So kalau pergi luar negara 3, 4, 5, even kawan-kawan saya pun ada 10 tahun balik sini dia dah jadi somebody. Dia boleh lead satu benda yang bagus kat Malaysia kan. So benda tu sangat bagus. Tinggal are you willing untuk di crash course pun. Ada banyak crash course lah. Dia punya sacrifice lah. Maksudnya dia pengorbanan dia. Betul. Sebab dia tidak semudah, bukan mana,
bagus ada benda tu. Sekurang-kurangnya dia tahu level of acceptance kepada pressure lah. Level acceptance kepada pressure. Pressure ni ada orang boleh ni, ada orang kemurungan pressure ni kan. Which is dia tidak semudah tu. So Jepun nak kata saya nak kerja kat Jepun, okay. Dia tidak semudah itu. Kena faham. Pressure negara maju dengan pressure negara bangun ni berbeza. Betul. Competition dia berbeza. Competition berbeza. So that's why value yang dapat after few years, dia ada beza kerja dekat Malaysia 3 tahun dengan kerja dekat overseas 3 tahun, value tu berbeza. Betul. Dia orang kata alah gaji lebih kurang sama, Jepun gaji yang jatuh kan. Tak sama Dia punya value yang dapat selepas 3 tahun di Jepun ataupun bekerja di Malaysia 3 tahun tu, value dia berbeza. Seicho kita lain Seicho. Dia punya Seicho improvement kita apa? Dia punya pembangunan development tu section. Self development tu. Sebab itu ada orang letak satu ni lah dekat Threads. Dekat Threads kan cakap awet dia dapat offer kerja Jepun. Tapi kena pergi 3 tahun, 2 tahun ke 3 tahun. Bila tengok gaji convert lah tak jauh pun beza dengan Malaysia. So dia advise lah awet dia jangan pergi. Sebab sekarang yen tengah drop. Yen tengah drop. Apa pendapat tuan pasal benda tu? Is it bagus untuk kita, especially untuk yang masih muda lah. Kalau terlampau memandang gaji awal ni. Gaji awal ni gaji sahaja. Ini yang cerita Pak Umawa tu ke? Awal tu. Kalau saya lah, saya pergi Lempang tu. Sebab bukan anak tu. Sebab tak kenal kan. Kalau kenal dia ke Lempang tu, bukan apa. Sebab dia memandang monetary tu dulu daripada value yang tak nampak. Bila tak nampak tu. Sebab bila after 3 years, pertama of course lah kita ada language proficiency yang berbeza. Maksudnya kita ada additional language. Kalau English ni kita bodoh-bodoh pun boleh cakap English, meeting pun kadang in English, terabu-terabu pun. Tapi okey, tapi cuba kalau orang yang tak tahu masuk meeting Japanese, so apa yang orang faham? Dia dua situasi yang berbeza. Kalau nak kata English kan, bukan kita nak kata English penting, tapi English is general lah. General. So tak kisah. Kalau ada satu additional language tak kisahlah. Kalau kata kenapa ke Jepun yang sikit-sikit Jepun kan. Korea pun tak apa. Jerman pun tak apa. Ni 3 bahasa yang China pun tak apa. 4. Campur dengan Mandarin. So dia ada bahasa Jepun, Korea, Jerman dengan Mandarin. 4 bahasa ni kalau ada kita boleh kuasai lah. Dia ada satu additional value yang berbeza. Betul. So orang buka resume, dia tak tengok dulu working experience 2 tahun 3 tahun, dia akan nampak ada kebolehan berbahasa. So dia akan panggil walaupun tak ada pengalaman bekerja yang banyak, tapi bila kita tengok ada kebaikan bahasa, ini yang kita cari dulu. Betul. Sebab tak banyak. Dan kalau ikut saya punya experience dan kita tengok student-student kita, dia akan ada advantage bahagian. Bila kita duduk Jepun ni, contoh kat Jepun di 4 negara tu duduk Jepun contoh, kalau ada bos besar datang melawat, dia salah mana-mana company GLC daripada Malaysia datang, dia akan perlukan seorang daripada Malaysia yang boleh berbahasa. Dan kita akan dapat access kat bos. Kalau kita kerja kat Malaysia, nak jumpa bos tu belum tentu. Betul. Ni kat sana boleh pergi makan, boleh pergi getah, sebab dia datang Jepun. Kita pula mungkin anak bilis je kat sana, tapi sebab kita Malaysia kat sana. Contoh lah, lebih macam ni lah, nak jumpa Perdana Menteri kat sini dengan kita duduk luar negara, lagi senang duduk luar negara tau. Dia panggil dia pula yang untuk diaspora datang lah. Yes. So saya kata networking, you punya skill buat language, you punya skill bila duduk pressure dengan negara maju ni, punya competition dia lain, access kepada network yang lebih besar, banyak benda. Ni gaji ni dah jadi cerita bawah lah. Betul. So itulah saya rasa cerita bab setuju tak setuju ni, saya rasa benda ni kita nak discuss panjang. Duit penting lah. Zoo sehari-hari, cagi, apa lagi, gepuk, geprek, penyek. Dia 3 combination tu. Kita nak makan rembai tu apa barang makan. Nak betul tu. Betul tu penting. Betul. Ada golden ticket sekarang rembai tu. Dah golden ticket. Ada golden ticket sekarang. Dah macam Wonda and the Chocolate Factory pula. Main golden ticket ni. So itulah, tu mungkin value lebih penting untuk diorang lah kot kan. Tapi kita cerita long term sikit lah. So untuk long term ni lah, mungkin ada yang bersetuju, mungkin ada yang tak bersetuju. So kalau ada yang rasa macam pendapat tuan ni salah ni, so boleh hantar dalam komen, boleh send your email ataupun boleh
kalau nak datang boleh. Nak datang boleh datang. Betul, kita debat kat dalam ni. Kita berbincang secara berilmiah, bercambah-cambahkan minda. Betul. Okay, untuk mungkin ada yang tengok on the positive side, ada yang tengok on the negative side. Okay, berkenaan dengan kerja kat Jepun ni kan. Kerja luar negara. Kerja luar negara lah. Especially secara umumnya kerja di luar negara. Okay. So dari segi apa yang pihak mungkin ada certain benda sebab saya macam mana cakap kalau boleh dilibatkan sedikit lah perbincangan industri bersama dengan pihak government. Okay, macam mana nak menangani lah, bukan ataupun membantu lah. Dari segi kita kena grab that peluang sebab sebelum ni kalau dari segi sejarahnya lah, China sebelum dia jadi macam sekarang, dia menghantar student dia ke overseas untuk belajar, untuk macam mana semua. Dan sekarang yang dah ada dulu dihantar ke overseas balik ke China, dan dia ni yang membangunkan company-company ni yang menjadi unicorn kan, yang menjadi kuda-kuda terbang sekarang ni yang dekat China ni. Betul. So peluang untuk kembangkan potensi diri tu ada. Okay, mungkin kita bagi dia additional spark lah. Betul. Tambahkan dengan budaya Dan bahasa. boleh tambah sikit kan. Saya ada baca satu kajian tau. Kenapa ada beza universiti dengan universiti? Kenapa ada universiti ni kita kata universiti tu terror. Macam universiti kalau kat Jepun, University of Tokyo paling terror lah kan. Lepas tu dia dekat Osaka, Hokkaido, Hokkaido. besar Kyushu. Betul. Dia kalau kat Jepun, kalau kat Malaysia, universiti mana yang power? UM, UKM. So bila itu Malaysia, kalau kita tengok world dunia punya universiti terror, bila dia buat kajian apa persamaan semua universiti terror dunia ni, satu je persamaan dia. Universiti itu berada di tempat yang ekonomi dia power. Dia flourish. Sebab tu universiti tu boleh dapat semua resources yang bagus untuk dia research dia bagus, budak dia bagus. Dan sebab itulah saya rasa kenapa orang Malaysia kena pergi dulu masuk negara maju. Sebab kita kena duduk kat tempat tu barulah kita jadi pandai. Macam universiti berada di tempat yang kaya, universiti tu jadi bagus. Kita ni macam anggaplah kita ni macam universiti kan. Kita ni student, pergi kerja kat tempat bagus, tempat kaya, tempat maju, kita akan maju lah. Tu perumpamaan dia lah. Saya macam pasal baca fakta tu macam betul lah, maksudnya kita kena cuba pergi kerja ke luar negara. Cuma ada orang tanya tu selamat ke Jepun? Selamat ke Jepun Cerita pasal selamat ni mungkin kita buat next episode lah. Kita buat episode lah. Selamat ke sebab kita kan student untuk belajar dan juga bekerja kan. Betul. So ada student ni, ada yang seawal habis SPM. So SPM terus pergi. So ada beberapa isu dengan parents ni is untuk keselamatan lah. Untuk keselamatan, untuk boleh ke anak saya ni hidup di sana ni. So itu mungkin kita boleh bincangkan. Kita buat satu topik yang best. Seronok ke dekat Jepun ni kan. Selamat ke Jepun ni? Melancong macam selamat, tapi bukan melancong selamat. Orang nak pergi melancong pun sekarang takut kan. Tapi selamat ke? So nanti kita akan bincangkan sesi podcast kita yang seterusnya. So make sure yang belum lagi subscribe, yang belum lagi share dan juga like kita punya social media, please follow kita punya semua social media, dan pastikan anda tekan butang lonceng. Lonceng ke loceng? Lonceng, share, comment, like, comment dan share. Mana-mana pun boleh. Sejumpa lagi dalam podcast Sikit-Sikit Jepun. Jalan Jepun. Sana Jepun, sini Jepun, sikit-sikit Jepun. Isu semua Jepun.